Hai, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton 5 Minutes with Dr. Zuan. Okay, so hari ni saya borak mengenai topik gastrik. Gastrik ni memang ramai yang selalu dapat and memang very common lah. Okay, apa itu gastrik? Gastrik ni dari segi simpelnya ialah bahagian perut, bahagian perut yang terlebih asid. Okey, itu dari segi simple kefahaman dia lah. Tapi apa yang menyebabkan faktor terjadinya gastrik ni? Okey, nombor satu, lambat makan, skip makan, dieting yang sampai makan tak terurus lah. Sebab kita dari kecil sampailah besar dah diaturkan pemakanan dengan elok oleh mak ayah kita lah. Pagi breakfast pukul 9, pukul 10, lunch pukul 12, pukul 1 dah makan, dinner pukul 6, pukul 7 dah makan. So bila kita melanggar peraturan itu, sama ada kita skip lunch ke, makan dinner saja, ataupun kita makan lambat sangat, lunch pukul 3, pukul 4 baru nak makan, dan mulalah jadinya simptom-simptom gastrik. Sebabnya bayangkan perut kita ada digestion system, penghadaman. Asid tu dah tunggu dah, asid, enzim semua dah tunggu kat situ untuk digest makanan tu. Tapi bila makanan tu tak sampai, dia digest apa? Dia makan dan digest perut kita, usus kita, menyebabkan penghakisan yang berlaku lah dekat lining usus kita. So dieting ni yang ekstrim sangat ataupun terlalu asyik bekerja sampai lupa makan, tu bahaya. Tu yang menyebabkan gastrik menjadi-jadi. Nombor dua, pemakanan kita. Boleh juga pemakanan yang tak sesuai. Sepertinya pemakanan yang terlalu pedas. Terlalu pedas ni, cili ni pun adalah sebelum menyebabkan asid. So bila asid terlalu banyak, jadi pedih lah perut kita. Daripada makanan yang pedas, masam-masam, berminyak sangat pun tak sesuai pemakanannya. Selain daripada tu, stres. Bila kita dalam keadaan stres, sama fizikal, mental, berfikir banyak sangat, dan kita punya gastric juice pun boleh keluar juga. Tu yang kadang-kadang bila kita tengok, makan on time, makan jaga, tapi boleh juga jadi gastrik sebab kita stres. Tu antara simple reasons lah kenapa. Ada lagi banyak-banyak sebab, tapi ini antara yang common yang orang biasa boleh kena. Lambat makan, skip makan, pemakanan yang tak begitu sihat, seperti pedas sangat, masam sangat, berminyak sangat, ataupun stres pun boleh menyebabkan terjadinya gastrik. Nombor 4, ubat-ubat pun sebenarnya. Ubat yang kita makan terlalu banyak, seperti ubat tahan sakit, ini penting. Ponstan lah, Voteran, kalau makan hampir hari-hari, berminggu-minggu, boleh menyebabkan gastrik. Ubat-ubat steroid pun seperti prednisolon pun boleh menyebabkan gastrik juga. Kadang-kadang suplemen-suplemen yang kita makan yang tak sahih sangat ni, tak tahulah diorang letak steroid ke apa, terus tiba-tiba sakit lah perut kita. So simptom gastrik pula, simptom dia yang selalu common terjadi, kita akan pedih di ulu hati. Ini dia perut kita. So kita akan start rasa pedih dekat ulu hati. Ini yang ulu hati. Rasa panas, pedih-pedih, rasa macam menyucuk, menyucuk, panas, naik sampai ke dada. Naik sampai ke dada, kita akan rasa macam berdebar sikit. Kita akan rasa panas-panas kat dada. Lepas tu dia naik lagi, bila asid tu membuat, lepas pedih sini dia naik. Lepas tu kita loya, muntah-muntah, angin. Inilah yang selalu terjadi. Ada orang pula bila gastrik ni, kadang-kadang sebelum gastrik tu datang, sebab angin tu dah naik, sampailah dia rasa migraine. Dia akan trigger migraine, denyut, sakit kepala, lepas tu sendawa. Lama-lama dia rasa pula pedih kat sini. Ini adalah sebabkan gastrik. So kita ni kena jaga pemakanan kita untuk elakkan simptom macam ni lah. Sebab selain daripada tu, simptom yang boleh terjadi ialah bila kita makan cepat kenyang, bila kita makan rasa kembung, tak sedap perut. Ada yang lagi teruk, kalau gastrik ni dah lama, bila makan lagi pedih, lagi dia punya perut tu lagi rasa pedih. Selain daripada tu, kadang-kadang tak lawas, buang air besar ataupun cerit berit,
dan rasa badan macam seram sejuk, macam tak sedap badan, tu pun boleh jadi simptom gastrik juga. Okey, so kalau nak tahu lebih, boleh datanglah ke klinik saya Bangi, boleh datang ke klinik family Taman Kajang Impian Bangi untuk dapat lebih input lah, sebab banyak sebenarnya nak cerita ni. Sebab kalau fikir gastrik ni boleh dekat perut, tapi kita punya usus kat bawah ni pula, so tak semestinya orang tu pedih ulu hati. Dia boleh jadi sakit pedih-pedih kat sini, pedih kat tepi, pedih kat tengah-tengah perut, kat bawah. Sebab gastrik ni boleh kena kat usus juga. Okey, so antara cara untuk menghilangkan atau membagi gastrik ni reda sikit ialah ubat lah. Ubat kapur yang selalu kita minum seperti Gaviscon, tapi tu semua mungkin tak concentrated atau sekuat lah ubat dekat klinik. Ubat klinik mungkin lagi kuat dia concentration, lagi cepat hilang. So MMT, sirap, ataupun kita bagi juga tablet Gelusil, tablet MMT, kita kunyah dan selang-seli, insyaAllah kuranglah asid tu. Tapi kalau teruk sangat, berpanjangan sangat, kerap jadi setiap minggu, setiap bulan, berbulan-bulan, kena upgrade sikit lah kepada ubat yang lagi kuat, iaitu pantoprazole, omeprazole, ataupun yang selalu guna brand macam Nexium. Yang tu boleh membantu chronic gastrik, iaitu gastrik yang jangka panjang lah, selalu terjadi. Kalau yang episod-episod once in a blue moon, macam sekali dalam 2 bulan, sekali dalam 3 bulan, dan buat kapur tu mungkin cukup. Tapi kalau yang hari-hari dah berbulan-bulan jadi, kena try ubat yang lagi upscale lah. Dan kalau dah 3 bulan ke 6 bulan dah makan ubat Nexium, pantoprazole semua tak jalan, kena buat scope. Buat scope, masuk kamera, tengok dalam perut, tengok dalam usus, ada tak hakisan yang terlalu besar ataupun ulcer. Gastrik ni lama-lama boleh jadi ulcer atau pendarahan dalam perut. Okay, tu nanti kita bincang nanti, sebab dah bosan pula kalau lama sangat berborak ni. Nanti kita bincang topik yang seterusnya. Kalau berminat boleh bagi komen topik apa yang nak saya bincangkan, apa-apa yang terfikir lah dalam fikiran, apa yang topik yang boleh kita berkongsi bersama.